Nak isi cuci sabun pun kalut. Banyak. Kena panas dia pukul 12. Oh, no. Tapi cuaca tak adalah nampak panas, cuma faham. Bayangkan pukul 12 kita isi sabun tengah panas. Lepas tu dengan duit ni tak boleh masuk. Sepuk je. Tak, sebenarnya kita diperhatikan, percaya tak? Apa? Tu. Pakcik tu boleh Tak perasan kita diperhatikan oleh pakcik tu. Dia duduk situ, sian dia. Tak tahu dia kenapa dengan situ. Ni tak dalam tak? Buka lampu. Okey, bagus. Masukkan. Bagus, bahan betul. Bagus. Slow-mo. Ni slow-mo tang dia dah cakap dah main-main. Main-main lagi. Itulah. Oh, selu-selu pun ikut cakap kami pun. Asyik. Main-main lagi. Itulah. Jom, depan ni kita nak pergi mana? Kita dah tak ada hal tujuan. Nak pergi mana? Fikir dulu. Aduh, pening. Pening. Kita tengah hari. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Kejap. Pergi mana? Tapi nak pergi masuk sana dulu. Mana? Sing-sing sana. Yang dekat TF tu? Nak cakap Cakap cik barang? TL. Tapi mana sana TL? Kenapa? Jauh nak pergi masuk dalam. Tak boleh kita pergi lah. Lagi TM juga. Kita cari barang-barang untuk Maisara. Bukan Maisara lah. Okay? Maisara. Cuba je Sara. Sara. Je S-A-R. Tak nak. Sara. Tak nak. Kalau Sara S-A-R-E Sara. Itulah penting. Dia cakap semua salah. Lepas tu kalau dia cakap itu memang macam ni. Itulah pentingnya Melayu education. Pentingnya Melayu education. Itulah. Noise. Aku nak tanya ni, cakap macam atau cakap Shopee? Shopee. Ayah. Shopping. Suka Shopee? Shopping. Patutlah jadi artis. She suka shopping. Guna apa? Duit semua. Okey, bagus. Sekarang kita dah ada freezer. Tak payah dengan Mizo. Freezer kita baru. Macam lah. Memanglah semua orang mampu, tapi kita ni beli daripada hasil titik peluh kita tau. Ya betul, titik peluh sayang. Jadi kita banggalah ada hasil titik peluh kita. Titik peluh sayang. Yalah. Titik peluh sayang yang berjalan jauh pergi ke lain. Bagus. Kan? Tapi betul lah, sayang banyak sumbangan kat simpanan. Apa pula? Bibi. Kita dua lah. Bibi lagi banyak. Ibu sikit je. Sayang lagi banyak. Rahsia. Rahsia nak kat berapa banyak kan? Rahsia mana boleh tahu orang yang bibi sumbang paling banyak dalam. Okey. Sebenarnya kita orang tak nak niaga ayam Korea pun. Itulah pening kalau orang tengok. Kita orang beli freezer ni untuk kita je, tak niaga pun. Bibi sayang, bibi dah tahu lah. Dah lama dah. Macam mana ni? Sayang? Ni jom kita pergi belakang. Bibi lah. Cakap nak beli lah. sunscreen. Sini. Sunscreen dah. Sunscreen dah. Nampak, kita dah ada tujuan lain dah. Bagus kan? Tak payah nak pergi balik selamat beli sunscreen. Sini paling minat lah. Jauh no. Apalah. Dia kentut tapi. Tak. Musuh je. Jom kita pergi tengok Ada saya punya beg doktor. sunscreen. Sunscreen dah habis. Alhamdulillah. Terima kasih sayang. Pakai ni. Okay. Panas tak? Panas. Baik pakai sunscreen tadi. Tak ada. Saya pakai Okay ni. ni. Belilah di kedai-kedai yang berdekatan dengan anda. Nampak. Bagus. Hari ni kita punya YouTube vlog kita hari ni mungkin ada 3-4 episod.
Ya Kita tak? akan nak rakam semuanya hari ni, okay? Sebab kita beli Baby kentut pun kena rakam. Sebab kita beli freezer. Jom. Let's go. Cepat. Kita pergi Dia beli. busuk lah baby kentut. Dia tak kentut kan? Sayanglah kentut. Macam bau kentut baby tu. Tu sampai depan tu. Baru je pagi. Dia tak kentut. Betul. Ya ke? Betul. Macam dekat dah kau. Baby kentut. Jom kita pergi beli. Bye. Cepat.